Okey, hai Assalamualaikum. Okey, jadi hari ni 23/9 hari ni kita update untuk site Kampung Berangin. Kalau kemarin kita mari tak ada lagi melih repair ni dan juga pemasangan besi beteng. Hari ni kita mari nak siap dah habis kakak dia. Nak oyak bercepatnya dah. Jadi untuk rumah ni macam biasalah. Semua orang pun tahu. Keluasan untuk rumah ni 773 kaki dah. Jadi kita hari ni kita mari pun kita nak tengok progress untuk pemasangan besi beton ni lah. Benda ni kita pasang untuk kita nak sakut atap dah. Alik ni siap belakang dah dekat kakak dia. Alik ni complete dah. Okay, complete dah. Tinggal alik ni je lagi. Hak ni sebentar je dia buat ni. Dah pukul 7 kat hari siap ah. Pemasangan hak sebelah ni. Mana kata untuk di set kapal berangin ni, kalau pemasangan setahun ni saya boleh nilai boleh bui 80% lah. Untuk pemasangan kerangka besi bumbung ni 80%. Pemasangan percomel kemah, besi pun nampak tegak, molek ke apa semua. Jadi saya pun memang amat puas hatilah. Jadi itu sahaja update untuk hari ni dah. Terbaik.